Bas yang membawa penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI yang terbabit nahas maut di Jalan Raya Timur Barat JRTB, Perhampiran Tasik Banding Gri awal pagi 9 Jun merupakan inisiatif peribadi penuntut dan bukan program anjuran pihak universiti. Naib Chancellor UPSI, Profesor Dato' Dr. Mat Amin Maktaf berkata, bas persiaran berkenaan disewa secara persendirian sempena cuti Adil Adha dengan mereka yang menaikinya dalam perjalanan pulang ke kampus selepas bercuti di kampung halaman sekitar Terengganu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di luar pekarangan Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon HRPB di Ipoh pada 9 Jun. Katanya lagi, bilik gerakan ditubuhkan pihak UPSI bagi membantu proses menguruskan mangsa serta keluarga selain akan turut disusuli pelbagai bantuan kebajikan yang lain termasuk penginapan serta kewangan bagi keluarga yang memerlukan. Katanya lagi, setakat ini pihak UPSI belum dapat mengesahkan identiti pelajarnya yang maut dalam nahas itu.